Aduh, periuk tekanan saya ni baru je rosak. Bila tekan-tekan je dapat error. Bila dah rosak ni, kita try repair dulu sebelum beli baru. Ini umur dah 7 tahun. Lama tak saya guna. Kalau nak repair kena lah access dalam. Saya akan buka panel dekat bawah dia ni. Dia kena pusing sikit dan tarik. Okey. Benda pertama saya nak check adalah dia punya mainboard. Saya just nak tengok kasar je dulu. Nak tengok ada tak sambungan tercabut ke, wayar hangus ke, dia punya komponen tu terbakar ke. So far saya nampak okey. Kalau saya tengok daripada belakang, cantik je board dia. Solder dia semua kemas cantik. Saya rasa bukan kat sini problem dia. Kita pasang balik. Second, saya nak tengok connection dekat pemanas. Sambungan dia still kemas, tak ada masalah. Next, saya nak check dia punya thermal fuse. Ini untuk safety biasanya. Kalau terlebih panas ke apa kan, saya akan cabut dia punya bracket. Akan ada penebat kat tepi ni. Kita tarik sikit. Itu nampak dia punya thermal fuse. Dia punya spek dia adalah 250 volt dan 15 ampere maksimum. Kalau lebih 135 Celsius dia akan terbakar. Nak tahu elok ke tak, saya akan gunakan multimeter. Guna mode continuity ni. Kalau ada sambungan dia berbunyi. Saya akan check dekat belakang fuse tu dan depan. Okey, maksudnya fuse ni elok lagi. Kalau benda ni rosak, kita boleh pergi kat Shopee, cari part ni, potong wayar depan belakang tu dan gantikan kita punya fuse yang baru. Lepas tu kena letak balik lah kat tempat dia. Saya screw kat sini. Last, saya nak tengok dia punya pressure sensor. Ni dia nak detect tekanan dalam periuk tu nanti. Disebabkan ini adalah mechanical sensor, saya akan gunakan contact cleaner untuk bersihkan dia. Maybe ada benda melekit ke, karat ke yang buatkan sensor ni tak perform dengan baik. Jadi contact cleaner ni akan mencairkan benda asing tu dan kita gerak-gerakkan sikit lah dia punya sensor. Supaya kalau ada benda yang melekat celah tu dia akan keluar sekali dengan contact cleaner. Untuk area bawah ni rasanya itu je yang kita boleh usik, tak ada banyak sangat. Jadi saya try pasang balik dan test. Dan saya cuba goncang-goncangkan, keluarkan semua kotoran yang mungkin ada. Sebab ini dah bertahun kan. Ada banyak kerak-kerak nasi ke apa dan tersemak dalam ni. Nampak tu banyak kat sepah ni. Ni bertahun punya kerak-kerak ni. Buang tepi sini sampah. Okay, try Saya cocok power dia balik. Okay, sekejap saya turn on switch. Alright, test. Tekan start. Tu okey, tak ada problem dah. Try mode lain. Off balik. Saya try mode tu soap. Try start. Alright, settle. Simple je kan. Kalau korang nak beli baju Berani Buat, sebab banyak orang duk tanya, bang, mana baju Berani Buat, nak beli boleh tak, nak beli boleh tak. Saya buka lah pre-order sampai hujung bulan ni. Sekarang bulan apa? Bulan 6 sampai hujung bulan ni saya akan tutup pre-order. Kemudian saya akan submit order baju ni dekat kilang buat baju lah. Maybe bulan 7 sebulan, bulan 8 tu buat start penghantaran. Dan kali ni saya nak bagi kupon diskaun kat korang, RM10 setiap selai. cara dia senang. Pergi ke website Berani Buat. Korang pilihlah baju saiz apa nak, lengan pendek, lengan panjang, berapa banyak pun ikutlah. Masa check out tu akan ada bahagian discount code tau. Masukkan kod baju BB. Nanti akan dapat diskaun RM10 setiap baju. Tengok tu, dekat total saving korang jimat dalam RM30. Alright, tu je. Saya harap sepanjang perkongsian ni bermanfaat. Kalau nak tengok banyak lagi video education menarik, boleh pergi ke YouTube channel Berani Buat. Subscribe Ali. Jumpa dalam next video. Saya Wan Syafiq. Assalamualaikum.